Helmet full face daripada AEON X Pro ni memang cantik dia punya design ni. Dia ada airflow kat sini, belakang pun ada. Dia ada satu visor, dua visor. Yang ni untuk warna hitam lah. Korang boleh gunakan button ni lah. Nak naikkan, turunkan boleh. Lepas tu sini dia ada airflow juga untuk mulut korang. Lepas tu dia ada button kat sini. Bila korang tekan kan, dia akan ternaik. Nampak oh. Dia akan jadi dua visor lah. Full face boleh, half macam ni pun boleh. Sementara tu korang boleh gunakan dia punya ni. Nampak tu, memang terbaik lah. Dua dalam satu. Dia menggunakan buckle guys. Buckle, dia punya span pun lembut lah. Selesa untuk korang pakai. Bila abang-abang ride kan, motor besar ke, motor kecil pun boleh. Ini untuk dia punya visor hitam. Lepas tu, kau boleh turunkan jadi full face. Nak buka macam ni boleh. Memang terbaik. Dua dalam satu. Pada korang yang sedang mencari helmet murah tapi style, dua dalam satu. Yang penting sekali dia ada siri kat sini. Harga memang murah je. Tak sampai 100 pun korang boleh tekan link. Wah,